tunggu semua orang perfect baru nasihat. Takkan ada nasihat dalam dunia ni. Kita semua ada aib, kita semua ada dosa, kita semua ada salah. Tidak ada seorang pun yang bersih daripada dosa dan kesalahan. Nampak? Cuma Allah dia tutup aib masing-masing. Kalau Allah buka aib semua, tak ada lagi lah panggilan-panggilan yang mulia. Takkan wujud. Betul tak? Kalau fikir balik, kalau Allah buka aib semua orang Allah buka aib. Tok guru ke semua Allah buka aib. Menteri ke apa, raja ke agung, kita takkan panggil panggilan mulia. Ustaz ke kak ke abang ke tak ada dah, betul tak? Hilang, panggilan mulia semua hilang. Bahkan kadang-kadang sampai tahap nama pun kita tak panggil lah. Kita beri gelaran yang buruk pula. Betul tak? Orang tak panggil lah syekh. Kalau Allah buka aib semua orang. Jadi bila mana Allah dah tutup aib kita, jangan kita pula nak suka-suka nak buka aib diri sendiri, apatah lagi nak buka aib orang lain. Tak patut. Tak patut.